Alright, guys, kau tengok ni Cosmo hari ni Cosmo hari ni salji paling ganas di Sapporo. And kita sekarang ni kat Sapporo. Damn! Ni adalah projek pertama yang kita buat. Yang betul-betul Keng, ni projek yang kita training 3 bulan. Dan baru kita datang ke sini sebab memang pisang lah. Kau bayangkan, sampaikan saya terkandas dalam train berapa jam? 17 jam lah? 16 jam. 16 jam terkandas kat train. So apa yang saya nak sampaikan kat sini sebenarnya benda lain. Kita banyak buat projek yang pergi ke luar negara, pergi ke tempat ekstrim, pergi ke tempat cantik. Jadi saya terfikir macam projek ni pun saya beli 6 tiket. Lepas tu seorang tak dapat datang. Sebab adalah isu dia. So saya nak buka satu tempat kosong ni kat orang awam. Jeng, jeng, jeng. Tapi kena letak effort sikit lah. Sebab alang-alang saya nak bawa subscriber. Saya nak bawa subscriber yang support kita. Faham tak? Faham tak? Macam ni. Saya nak buat giveaway di mana pada 9 hari bulan, pukul 9 malam, kita akan live. Kita semua akan live untuk launching Qubit. Dan siapa salah 5 orang daripada semua pembeli, kita akan pilih secara random, real. Sebab apa, kau boleh tengok siapa yang terpilih nanti kat YT kita, nanti kau boleh tengok. Dan korang boleh bawa 1+1. Contoh korang yang terpilih, korang yang menang giveaway tu, korang boleh bawa seorang lagi, mak ke, ayah ke, atau anak ke. Atau contoh kalau saya budi bicara saya pada waktu tu baik, kau boleh tanya, kalau saya izinkan, kau boleh bawa contoh suami, isteri dengan anak bawah 2 tahun. Boleh, insyaAllah boleh. Dan korang ada pilihan, sama ada korang nak ikut kita datang ke tempat macam ni, ataupun kita datang buat projek, korang saya ambilkan agensi untuk pergi travel tempat-tempat cantik kat Sapporo. Faham tak? Tapi kalau orang muda yang menang, saya rasa orang lagi suka ikut kita. So kalau korang nak ikut kita pun dibenarkan. Korang kalau menang nak tukar jadi cash pun dibenarkan. Korang yang menang nak ambil agensi peranginan, apa orang panggil, tour guide dan pergi tempat-tempat cantik sini pun boleh. Dan saya payung atas bawah, makan, tempat tidur, flight ticket, everything. So, satu lagi, saya terlupa tadi. Apa? Okey, cuma ada beberapa benda yang tak boleh. Maksudnya bukan tak boleh. Dia siapa yang menang dan ada ciri-ciri ni, dia kena tukar jadi cash. Korang tak boleh ikut. 1, umur lebih daripada 60 tahun. Nombor 2, orang yang ada penyakit kronik. Sakit kronik. Ini 2 tak boleh sebab susah kalau jadi apa-apa. So, bukan kau menang rugi. Tak rugi. Sebab saya tahu penonton saya ada yang atas 60 tahun pun ada. Ramai dah saya jumpa. Sebab diorang suka projek berkonsep macam ni. So, kalau korang menang, saya akan bagi cash. Ataupun kau boleh tukar, bagi dekat cucu ke, bagi kat anak. Alright? So, cara menang dia simple. 9 hari bulan, saya launch Qubit. Korang beli Qubit. Daripada semua Waybills tu, 5 orang saya akan pilih untuk 5 project next. Tak semestinya Sapporo. Sebab Sapporo dah settle. Kita next project kita ada ke Svalbard. Kutub Utara dunia. Kita ada ke Iceland. Kita ada ke Norway. Kita ada ke Egypt. Faham tak? So, saya bukan sekali tu saya bawa 5 sekali. Saya akan bawa satu family. Macam tu. Okay? So, siapa yang berminat, pukul 9 malam, 9 hari bulan, korang boleh masuk ke live saya dan beli. Dan saya akan bawa pada akhir bulan 3. Akhir bulan 3 baru kita bawa. Sebab kita untuk projek-projek yang dah 100% confirm, kita dah beli tiket, dah buat semua arrangement. Jadi kita tak boleh nak tambah seorang. Tapi saya akan bawa dan saya akan announce siapa yang menang. Akhir bulan 3 saya akan announce. Okay, so sampai bulan 3, akhir bulan 3,
bulan depan lah, kira bulan depan, akhir bulan depan, korang dah boleh tahu siapa yang menang. Alright? So, bye.